good? Hello, good morning everyone. We are back. Apa vibe for today? Hari ni ada trip sebenar yang hampa tunggu-tunggu, betul? That we've been waiting. So, I yang tunggu, bukan orang lain. I yang tunggu. Bad news. Bad news, what? Husband I ni tak sihat sikit. Oh ya, maaf kalau suara aku macam sengau-sengau. Sebab hari selepas bertam half marathon, aku kecundang. Actually sebelum bertam half marathon aku dah tak sihat dan pulun juga. Inilah outcome dia. But no worries, dia ada voice over. So bear with me. Hampa akan dengar suara aku sepanjang trip ni. Okay? So Penang to Krabi. Here we go. Macam biasa outfit bini aku hari ni. This is from Shopee jelly buns and from TikTok. So aku standard hoodie for my wrist. Hari ni Audemars Piguet AP. No. Hari ni Richard Mille pula. Seluar Shopee TikTok Air Force. Apa rate sikit. Let's go. For now we heading to pick up our insurance first. Then kita masuk ikut border Wang Kelian. Anything we'll update. But there is bad news. I check weather dekat kita punya phone kan. Every single day I check. But last week it was okay tau. And then this week, for the whole week dia hujan. Okay lah, orang kata starting from May to June tu memang hujan. Tapi I dah check weather. So I think I yang salah percaturan. But I hopefully everything goes well. I harap cuaca tak terlalu kejam dekat I punya percutian. Sebab cuti I dah tak cukup dah kalau nak pergi Krabi lagi. Video ni sehari selepas bertam half marathon kami terus ke Krabi. So husband I tak fully recover yet. Tapi everything dah book kan. So I dapat cuti seminggu. So I memang gunakan seminggu ni cukup-cukup. Memang betul-betul I pakai. Setiap hari ada je aktiviti. I tak longgang langsung. So it's okay. Kita hanya berdoa je. So I harap cuaca okay untuk kami explore Krabi. We arrive. Cuaca borang. Nanti kena return balik lah One Summit tu. Ya. Settle tak ada apa dah. Say insurance dah settle ambil. Now we have breakfast first bite. Okay. Bayar kopi makan dekat hotel ni ada kedai makan. Akhirnya roti canai tak sampai lagi. First impression. Boleh makan. Fantastic. So kalau hampa ambil insurans dekat hotel, kau boleh singgah main breakfast kat sini. Boleh makan kan? Bismillah. Gulai dia rasa macam bakal lama biar. Betul tak? I tak rasa gulai. I makan roti dia je tadi. Rasa. Kalau hampa nak makan sini, suggested. So now nak gerak ke Krabi. Let's go. Sebelum masuk border Wang Kelian, stop untuk isi minyak. Bang. Ya bro? Pakai kad boleh kan? Tak boleh? Pam 2.70. RM2.70. Ya baik. Terima kasih. The one and only pump station yang ada sebelum masuk border. Kasih kenyang dulu. Mungkin tempat last, boleh kata tempat last lah untuk isi minyak sebelum masuk Thailand. Pastikan kita isi full. Yes, and the last stesen minyak dekat Caltex, I think like 2 km from the border. So you all isi kat sini and uruskan semua benda kat sini. Inilah border terakhir sebelum kita Masuk ke Thailand. Iaitu border Wang Kelian. Kita orang tak masuk kat Bukit Kayu Hitam because orang kata like kat Wang Kelian ni lagi cepat. Yes. I don't know lah how cepat dia orang cakap tu, but we'll see. Ya, minyak
dah full dah. Okey, baik. Doakan. Selamat cuti. Baik, terima kasih. Malaysia, we are pass. Now Thailand. Alhamdulillah, kami dah pun settle semua form dekat Waprachai bagi pos. Inilah suasana selepas border Wang Kelian yang so how Orang kat sana baik-baik. I think orang Thailand ni semua baik. Everything went smooth walaupun ada orang isi tidak tu salah. yang tu kita cerita belakang. Okay, Krabi, here we go. Let's go. Satun Geopark. Kalau korang tengok, ni lah suasana lepas turun pada custom Wang Kelian tadi. Border sana. Expected time to be arrive ETA pukul 1.25. Kita tengok berapa stop kita akan buat. So far kita orang dah kencing, dah makan apa semua dekat Malaysia tadi. Nanti kalau kita sampai kita show Tengok cantik. suasana dia tu. Okay, bezanya kalau you keluar je untuk ke daripada border nak ke Hanyai, itu basically you akan nampak kampung-kampung. Tapi kalau daripada border ke Krabi, kampung. Ada beza dia. Ada kampung-kampung dan kampung. Itu dia. Sazali masih menahui. Allah, saya Sazali dah kira nanti ni. Sazali lagi. Sazali makin diharapan. Sawadi. Sekarang kami berada di mana tak tahu. Lah ni tengah Ponti rehat-rehat saat istirahat orang kata. Okay. So another 2 hours before we arrive Onang. Sekarang kita kat mana tak tahu Tak tahulah, nanti kita tengok kat Waze. Sekarang tadi cuaca sangat-sangat heavy rain. Sekarang dah cloudy sikit. At least kita nampak sunshine. Itu dah buat hati I lembut sikit. Because I'm so worried. Bini aku nak bawa pula. Let's go. Guys. Nampak yang aku nampak. Gajah guys, gajah. Kalau dia decide like macam, okay aku nak turun kat Besar sini, ni. macam mana? Jadi I nak lepaskan gajah ni. I takut like macam dia decide, okay aku nak turun kat sini. Macam mana? Like besar. Was good. Keep me back. Now kami singgah 7E. Dekat mana? Tak tahu. Korang apa tahu, hampa tolong komen kat mana area ni. Kita tengok bini aku cari apa. Let's go. Dia siap bershuffle. Ada oat milk. Ui, kejut aku ingat RM27 tapi lupa. Bila kita ada kat Thailand. And this is our first stop dekat 7 East ni. Sebab perjalanan Perjalanan kita almost 9 hours. kita pun baru stop minyak ni. Kita kasi rest dulu. Tadi dah sampai nanti lapar. Macam nak apa yang you makan tu. Okay, dan lagi satu. But it's so pedas sayang. So apa yang aku ambil, kita sebagai atlet yang berwawasan, aku ambil ayam pisang. Ayam pisang kan. Ini untuk you juga. Ini untuk tenaga, untuk sampai. Okay, wish. Tak kat Hanyai susah je nak cari benda ni. Sebab semua habis. I'm a lucky girl. Kalau hampa nak tahu, sekarang ni hanya aku je boleh buat macam ni. Sebab sayang, korang ambil ni dah rakap kan. Apa yang susah sangat? Tengok, Tak susah pun. sedap. Jom. No, tak ada. Kat sini tak ada. Tak. Okay, tengok berapa bat. Buat It's more than expected. I memang orang yang tamak begitu. total 29 bat. Apa? Kami tak ada chopstick. Kita mengisi perut yang kosong sebelum heading ke Real Krabi. Sebagai orang tunggu Maggi masak. Bismillah. Can I try? So perfumey. Alhamdulillah. Good life, good food.
Pemandangan yang indah, Sam. Makan pun sudah, kenyang pun sudah, kereta pun dah cukup rest. Let's continue our journey, babe. Let's go. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah kenyang kau tak tadi air lagi sikit je. Gajah tu ada lagi. Bukan ni lain lah. Dia lain ke? Gajah tu like faham bahasa like very baik. Duduk je atas tu. Ni kalau kat Malaysia confirm ada escort apa semua. Rakyat Malaysia main sini tengok nampak macam pelik. Bagi mereka ni normal. Baik, ni kalau jumpa kat Kelantan punya highway tu, kita orang semua kena stop. Kan? Tutup lampu bagai. Sebab gajah dekat Malaysia dia tak behave, dia agresif. Dia baik, dia teluri dia macam Grab. We are back. Selepas orang kata perjalanan yang agak mencabar jugalah. Now kita lagi lebih kurang 5 minit 6 minit Muka air dekat skrin. akan sampai ke tempat penginapan kami. Jangan beritahu lagi. Nanti kami akan reveal. Apa? I bagi hint kat dia orang. Oh, okay. Macam biasa. Let's go. So now Weh. alright. Tapi belum turun lagi. Kita belum touchdown betul-betul lagi. Krabi Tipa Resort. We're here. Oh my god, cantiknya. Okay, nanti I bagi tahu expenses dekat mana I book semua. Sebab itinerary ni memang semua 100% me. For now, jadi aku set up register dulu. Dan baru kami review untuk next tempat ni macam mana. Let's jom. So, sini tempat kami menginap. By the way, yang aku kata perjalanan agak mencabar tu, hampa boleh tengok kereta aku nak ikutkan sebelum mai ke sini. Memang dah basuh dah, kilat-kilat. Tapi dah serupa. Hampa komen sikit, dah serupa apa. Review sikit kereta. Bukan selalu macam ni. Tapi belakang macam teruk. Tadi ada lalu tempat debu-debu. By the way, kalau hampa nak ke sini, hampa jangan risau. Perjalanan dari Penang ke Krabi boleh cakap 100% mesra lowet. Sebab apa? Tak ada jalan bumpy-bumpy. Bonggoi pun yang mana kereta rendah, tak ada masalah. Aku garanti. So suggest dari aku sendiri, pengalaman aku sendiri. Dah sampai kat sini, Aonang tak silap aku. Kalau salah tolong betulkan. Jalanan kalau ikutkan, tak ada satu pun yang aku nampak, tak ada sebiji kereta pun. Plate kereta belah kita lah. Tapi bila dah sampai sini, adalah sebiji kereta dia pun sama kena kotoran Abu Dhabi. Sekarang tengah unload barang untuk kami ke bawa boleh siap kot ada. Is it fit? Sorry, Is it fit? Can? With the luggage or not? boleh. Alright. Moment. Check in. Wait. Masa untuk kami ke, So, diorang akan transit kita pakai golf by cart. the way kereta tu. Oh bye. Oh, I don't feel. Okay, dia akan transit kita pakai golf cart ni sebab kita punya bilik dekat atas. Dia ada banyak building kot. Dia paling atas. Ada tiga building. So, nanti kita akan tour tempat ni, okay? Bonggo. Lewat. Seronok tak? First impression. Alright, thank you. Alright. Okay. And you call zero and the reception and the golf cart. Okay. And go to Infinity Pool and you call zero and we come back for you. Okay, thank Alright, you so thank much. you. Hey guys, welcome to my crib. So over here we have the big ass bed. Woo.
Okay, itu je intro dulu. And then we have mini TV here. Ni TV guys. And Ciao. And kita ada backrest sini untuk orang yang bedridden. Betul macam aku yang bawa kereta dah hampir Dah lah B, berapa jam. yang tu je B Oh, kan. okay. Yang lain semua aeroplane kan. Alright. Okay, ni section T section. And we have a mini refrigerator and it's empty. Ada dolar, ada yang basic lah. Ada slipper, ada payung and did you really think I could forgive and forget? Okay, this is the big ass mirror. And I suka dia punya interior yang Not bad, interior ni. And this is the PSU. Ooh. So That is all. Dan yang rezeki lebih kita ambil yang grand suite punya room. And this is the view yang kita akan dapat dekat kita punya room. hampa dengar sendiri. Come. Okay, if you nak jauh tengok lagi hotel-hotel menarik, please hit me up hotel-hotel sponsorship. Hampa komen Like, share, thumbs up. hotel mana yang hampa suggest atau ada lagi menarik dari yang kami main ni. I think kan I nak carry baru, I nak review hotel instead of kerja. Oh my god. Amin ya Rab. Allahumma barik. Kita Nak- akan rehat kejap Betul, nak settlekan apa yang patut dulu. InsyaAllah next part kita akan sambung. Let's go. It was good, we are back. Sampai tadi dalam buku apa? 3 something. Kami dah settle apa yang patut tadi. Then And we change a bit of our outfit. yes, kalau hampa nak tahu, kami main sini bukan ada package ke apa. Mostly kami Susun itinerary sendiri. yes, kami susun sendiri semua. Our golf cart dah sampai. Yeah. Alright. So petang ni kami nak pi cari package untuk Island hopping tomorrow and hopefully Island hopping weather is untuk gonna besok. be okay. Alright. Kembali dapat tour. Alright. Let's go. Thank you. Okay. Can. Kenapa? Where you from? I'm from Malaysia. I have a question. Yes. Yes. What date at the holiday? Holiday is going to be next week on Monday. Holiday at the Yes. For the kids. Yeah, children and now school right? holiday. But at the moment it's not yet. Yeah. Thank you. Now you go up right? Yeah. Can you show us later on? Then I want to go down to the reception. Okay. Dia akan bawa kita pi tour dulu. Sebab kami main tadi, kami tak dan nak tengok apa-apa apa pun. yang ada kat sini. Ini dia punya pool infinity seorang kan. So the time is until what time for the pool to be open? Open 7 to 7. 7 to 7. Okay, so sampai pukul 7 je. Thank you so much. Can we go now? Okay. And you? How about you can take this? Không khá. Oh, ini direct to the ocean, you boleh tengok. Kalau you ambil sweet punya tu, you dapat kat situ. So, You have Itu atas. no, we just free and easy for today. We're going to look for island hopping package. Alright. Thank you so much. Thank you. Alright. Right. Love orang kat sini. They're so nice. Aku masih tak boleh tengok tu yang tahu aku. Move on. Now kami ambil angin petang dekat Aonang. Ayang tadi by the way, cara sebutan dia Aonang. Aonang. So kami stay dekat Aonang. Kita orang duduk kat Tam Tribe pula. Kita duduk dekat Krabi Trip Tipa Resort. So nearby dekat Onang saja. Buffet. Area-area Aonang ni banyak tempat package yang mereka ada. Tapi macam biasa kita orang Melayu takut terkenal. Betul ke? So kami masih riki-riki lagi. Bini aku tengah tengok review. The distance between here and Phuket Island are how long? 1 hour. Some by speedboat. How about long here? You don't have to pay extra.
sepanjang orang kata apa sini, sepanjang dekat On the beach side, dekat beach side ni banyak lah package yang hampa package kena pilih. Hampa tepat. kena, baik marang. dia nanti cut, biar cakap. Okay, dekat beach side ni banyak package yang you all boleh survey. So jangan datang terus bayar, no. Okay, cari dulu, you boleh bargain. Apa kena survey satu. So yang tu kerajinan. Tapi kalau hampa nak save hampa punya time, hampa boleh book kat Klook. Tapi rasanya kalau booking awal mungkin dapat murah lah. Macam kami No, ini dah harga dah okey dah. Sebab kalau sampai ke PP Island, usually standard 2,000 tau. Maybe sebab sekarang ni low season, so kita boleh bargain. Macam tu. okay, faham. So kalau nak murah, you all boleh datang bulan 5 dengan bulan 6. Tapi risiko dia hujan, itu sahaja. Saya akan tunjukkan apa package dan tempat mana yang kami boleh suggest. Lepas survey, finally Kita dapat yang paling murah, which is 1,300 baht. Green Planet. so sini dah tempat kita ambil package untuk Kakak ni memang mantap. PP Island. Maklong nama apa? What's your name? Hawa. Green Planet support Muslim. Oh. Boleh cakap Malay juga? Sikit. So finally kami dah jumpa package untuk hari esok ke PP Island. Lokasi Planet ni, kalau kau jalan sepanjang Auna ni, pantai Auna ni, apa nampak reef. So dia punya kedai tu apa kena jalan pada sana, dan nampak lah kat corner lot sikit Green Planet. This is your. Yeah, the Kong Road. This is not allowed to swim. Not allowed. Only camera. Only camera. This is we put in the. They spin. Okay, so kita boleh ambil gambar dia. Okay. When you clap your hand, the water you see in the upper. If you clap your hand or the foot, like in the Tuk like lah. Kalau kau nak buat drag lock pun boleh kat sini. Again, kami patah balik dekat Akak yang tak. raga ni tadi. Kami patah balik dekat Green Planet ni untuk ambil package which one is kayak. best? Harga sama, so better ambil tempat yang sama lah, sebab yang package ke PP Island tadi dah a bit murah lah. Kami dah settle 2 package. Tak payah nak selalu fikir lah. Untuk hari keesokan kami ke PP Island, dan the next day selepas PP Island kami akan Kita akan pergi jimat kayak. dekat lunch esok sebab diorang yang akan sponsor lunch. Alhamdulillah. Kita nak pergi mana? Round-round tepi pantai. Around Island balik. Tapi I nak pergi yang sebelah sana. Mana sana? Okay. Pantai Aunang. Dia macam mana? It's giving Butterfringgi. Tapi so far ada mama yang rasa kecewa dekat mana-mana. So far still good. Bagi I okey lagi lah, sebab dia punya suasana pun taklah serabut. Semua nampak aman. Petang di pantai Aunang. So the weather is a bit gloomy, but I love it. Tak panas sangat. Apa? Ini snack favourite I dengan kawan-kawan I. Shout out for sponsor kita orang untuk next trip. Package ke PP Island dan kayak pun dah settle. Kami dah jumpa. Tadi bini aku beli kudak-kudak. This is my favourite snack. Wait, cukup tak duit I ni kalau nak tukar? InsyaAllah. Wait, ini budget trip tau. So because like we budget around like 1,000 per head. Per head. 1,000 per head, Abby? Ya. Oh, yes. Kita tengok Okay, nanti I lepas. akan bagi tahu expenses dia Kita semua. tengok okay? lepas atau tak. I tak nak tukar. I tak nak tukar lagi. So kita kena makan jimat-jimat. Sekarang kami nak cari makan untuk malam. And then malam ni kita just free and easy. Kami nak relax-relax. Sebab malam pun like macam maybe sebab weather gloomy kot. So I tak berapa nak enjoy at the moment. Ya. So ni lah sepanjang pantai Aunang. Tadi pantai Aunang kat sana. So kami cari makan dekat atas. Sebab kita orang punya resort hanyalah walking distance yang I cari dan survey selama 1 bulan. So shout out to Aku punya bini. yes. Let's go. Tu cari makan. Info tambahan aku lupa nak bagi tahu.
package. Berapa harga package tadi yang kami ambil untuk PP Island? Untuk PP Island per okay. Okay. Okay, untuk PP Island kita orang dapat around like 1,400 baht. Mula-mula 3,000 baht. Hang rasa? One baht ke? Ha? 3,000 ingat tak mula-mula? Paling mula-mula. Kita dapat satu TikTok saya. Tak, I kata mula-mula kan. Mula-mula kita tengok 3,000 baht and then dia boleh turun sampai 2,000 baht je. And then kita okay, never mind, thank you. Lepas tu kedai ke-4 ke-5 baru kita dapat 1,300 baht. Itu the last. Kalau you pergi mana-mana pun itu yang harga paling last kita boleh dapat. Itu pun dia include untuk fees untuk ke National Park. Okay, so untuk BP Island kami dapat per person 1,300 baht bersamaan dengan RM170 macam tu lah, around that lah. Yes. Plus minus. And then untuk Klong Road pula untuk kita dapat package Klong Road kita dapat 1,000 baht for 2 of us. Harga asal dia 1,000 baht. so mean like 500 per person lah, 500 baht per person. And then I try dah tengok Grab apa semua, kita try compare harga kan. And then memang murah sebab kalau you buat itinerary sendiri pun pakai Grab apa semua sendiri pun macam tak balik modal. So memang elok you ambil package kat sini. Okay, itu aja. Sepanjang kami jalan dekat Aonang ni, at last kami tanya Cik GPT Makan kat mana? makan kat mana. Susu itinerary ke main? Cari tempat makan je tak ada pun. Betul. So Cik GPT Ya, sebab apa? Sebab semua dia nak ya, ini kat kepala air. so jawapan dah dapat. Dan kita try. Sebab kami tengok review dekat social media pun nice. You nak tengok marshmallow ni esok boleh tak? Marshmallow mana? Ini. Dia ada cookies. Esok petang bini aku punya plan kita main dekat Macam dah ada RM14. Guess what? I'm still gonna buy it. Inilah tempat dia, family restaurant. Yang I tengok kat TikTok. You lagi. Okay, claim. Kita claim semua dia, tak apa. Okay, Itu it's trip really kali ni. my Okay. Tak nak lah. Hey, assume. Boleh tapi jangan Okay. You Boleh sentuh kelingking jari je. Kalau you nak lah. Kalau you nak. Okay, kita jari je. So macam biasa Thailand, kalau kabel tak serabut bukan Thailand. Kat sini lah kami nak makan family restaurant. Buat ampun yang tengok video ni, waiting first. Kalau kau tengok ramai menunggu turn untuk makan di family restaurant ni. Dia sebab order dulu baru mereka bagi tempat. Thank you. Mereka siap serve kemikai kat hamba. Aku order ayam nenas. Thank you, sir. Tom yum kelapa betul. Ya, kita dia terus letak dia nak suap kan. I wanna try this one. Thank you. Sumpah babe, lain rasa dia. Oish. Hai pula. Ni Bismillahirrahmanirrahim. kan babe, tapi kan dia lagi sedap bila makan waktu tak kerja. Makan lagi sedap bila makan waktu tak kerja, yang menggunakan AL sendiri, annual leave sendiri. Okay, tak nak bagi reaction. Suka kau macam ni? I suka. Ha? You mesti tak suka. This is not you. Layan. Okay, semua lauk pun dah sampai. Tapi order simple je. Sotong cerak tepung dengan tom yum coconut. Ha? Kau panggil tom yum apa? Kelapa santan. Kelapa santan pula. Orang pun semakin ramai. Kami nak menikmati dulu apa yang kami order untuk makan malam. Okay. Orang kat sini, I give it 9 out of 10. Tolak satu makan sebab mereka nampak scary, tapi sebenarnya hati baik. Makan pun sudah, perut pun dah senang.
You MC ke nak cakap macam tu? Kenapa? No. Kita tak MC selalu Oh, yeah. So now kami heading back ke tempat penginapan untuk berehat. So next plan untuk hari esok, kita akan ke PP Island. Kita akan basah-basah esok. Rasanya hari ni cukup bagi kami rehat pula. Lock tak kat sini je sebab memori nak full. Kami kena edit. Next time kami agree banyak sikit memori. Tapi ini soalan terakhir. So berapa you bagi out of 10 for today? Oi, by the way, untuk makan tadi aku hanya boleh cakap yang dekat family restaurant ni boleh makan. Sedap. Boleh makan. Tapi bini aku suka. Aku macam Itu bukan taste dia. bukan lah. Taste dia taste kandak. Bukan. So out of 10 berapa you bagi untuk hari ni itself? Untuk hari ni terus. Untuk hari ni 7. 7. 7. I bagi 7 juga. Hilang 3 markah sebab kita kena drive jauh. Yes. Tak Itu. suka, tak suka. Tapi itu biasalah kan. Suasana malam dekat pantai Aonang. Ni orang pantai Aonang lah kan? Ya, betul. Kita berada di kawasan tu. Sekarang kita akan ambil baji untuk naik ke atas sebab kalau nak walking je memang hidup lah aku nak hike kan. Tak jauh pun. Kalau ikutkan dari family family restaurant tadi. So kau tunggu apa? Bagi sampai bagi. Baji? I don't know what it's called. Kita bagi golf cart je lah. Golf cart lah. Dia pun bagi golf cart. GTA punya cheat tu. Kita main tu. Yang tu lah dia keluar air. Saat aku dah buat cheat bagi golf cart sampai. Yes. Golf cart pun dah sampai. We heading balik ke bilik And get our super beauty sleep. untuk besok punya aktiviti. Kita tengok start malangan kat sini. That's all for today. Kami nak rehat. Kimi out. See ya. Much love.